Okay guys, so sekarang ni kita nak test LCD Mac Toy Grade ni. Yang kita dah upgrade pakai sistem Propo lah. What's up guys, selamat datang ke Azim Boss Channel. Okay, video kali ni aku akan upgrade LCD Mac ni. So nak tahu macam mana? Jom ke selain guys. Nak tayar kilat tahan lama? Jom dapatkan Silicon Tension by Azim Boss Channel. Harga murah je, kualiti memang padu. Korang boleh tengok sendirilah kepekatan dia. Sekali sapu terus berkilat guys, memang puas hati. Confirm tak menyesal bila beli. Korang boleh tengok sendirilah hasilnya, memang padu guys. Setiap pembelian kita akan bagi sekali spine. Pasal sampai je dekat rumah korang, korang boleh terus guna je. Barulah kereta ataupun motor korang akan jadi smart. Kelebihan Silicon Tension ni dia kalis air. Setakat kena air sikit-sikit tu memang tak ada hal lah. Tayar motor ataupun kereta korang akan maintain kilat. Memang tak rugilah beli Silicon Tension ni. Pakai sikit je terus berkilat guys. Bukan setakat tayar je, plastik hitam yang kusam pun kita boleh kilatkan balik. Kalau nak kilatkan dashboard dengan door trim pun tak ada masalah. Kilat memang tahan lama. Korang boleh tengok sendirilah hasilnya, memang padu guys. Plastik hitam yang kusam terus nampak macam baru. Jadi kalau kau minat untuk dapatkan Silicon Tension, kau boleh tekan link Shopee dekat description. Okay guys, so ni dia LCD Mac aku. Semua stok lagi. Okay, ni remote dia. Okay. Semua dalam keadaan baik lagi lah. So LCD Mac ni aku dah main lebih kurang dalam seminggu lebih. Semua tak ada masalah. Cun-cun. Semua masih stok. So aku plan dalam video kali ni aku nak upgrade dia punya elektronik. So elektronik yang standard ni aku akan buang, pakai elektronik yang hobby grade punya lah. So barang kejap lagi aku akan tunjuk. Kejap lagi kita akan operate lah LCD Mac ni. Sekarang ni memang trend lah, trend main LCD Mac ni. Okay. Dekat Temeloh ni aku ada buat satu grup, Temeloh LCD Mac Club. Mana yang nak join boleh tekan link lah, link dekat description. Nanti kita akan masuk dalam grup WhatsApp lah. Okay. So kejap lagi aku akan tunjuk lah barang-barang apa yang aku akan pasang. Okay, selayan guys. Okay guys, so RC ni memang stok lagi . Okay, so ni standard dia, kawal guna remote ni. Okay, dia punya board pun semua standard. So kejap lagi kita akan operate lah. Dia punya chassis dia pun kena potong sikit. Lepas tu bahagian board dia semua kita akan ubah lah. So jom sana guys. Okay guys, so sekarang ni aku nak buka bahagian board ni. Okay, so untuk spek ni aku akan pakai motor asal. Motor dia asal, lepas tu kita akan pakai ESC lah. ESC dengan remote kita akan tukar. Lepas tu servo pun kita akan tukar lah. Tak pakai dah yang jenis engine macam ni. So kita akan pakai servo lah. Jadi sekarang ni untuk barang-barang elektronik ni dah cukup dah sebenarnya, tapi tinggal bateri je tak sampai lagi. So aku akan baraikan dulu barang-barang elektronik ni. Lepas dah clear semua, nanti aku akan tunjuk lah barang-barang apa yang aku akan pakai. So sekarang ni aku nak baraikan dulu. Jom ke selain guys. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left. Okay guys, so settle. Cabut motor, dia punya servo ni lah, servo engine ni dengan dia punya board ni. So kita akan gantikan dengan barang-barang hobby grade lah. So jadinya di Mac ni akan jadi Propo lah. Dia akan boleh corner sikit kan. Lepas tu kalau kita nak speed slow boleh, laju pun boleh. Dia letaklah jadi satu speed macam tu je. Tekan turbo dia laju macam tu kan. Yang ni bila kita tekan slow dia slow, bila tekan kuat dia
laju lah. Okay. So aku plan dekat bahagian tepi ni. Ni aku akan lay sikit lah, bagi dia boleh angle dia tu besar sikit. Macam ni sikit sangat lah, tak best main drift. So kalau tengok chassis aku ni pun memang berhabuk lah. So nanti aku akan bersihkan. Bahagian tapak bateri ni pun kena potong ni. Memang dah tak boleh patah balik lah dah. Potong tapak bateri ni. Yang ni kita akan letak bateri lipo, baru style. So lupa nak beritahu yang aku punya ni model Wing 2, D-Max Wing 2. Yang ni paling latest sekali, ada suspension. Macam ni lah dia punya chassis. So kejap lagi kalau barang dah sampai, aku akan tunjuk lah barang-barang apa yang aku pakai. So yang tak sampainya tinggal bateri je lah. Tapi aku akan tunjuk sekaligus je lah. Okay, jom keselan guys. Okay guys, so bahagian chassis dah siap cuci. Barang-barang elektronik semua dah buang dah. So sekarang ni aku akan salin dengan barang-barang ni. So first kali bateri lipo. Yang ni 2200 mAh, 11.1 volt, 35C. So yang ni 3S, lipo 3S. Untuk remote, remote cun-cun guys. Barang ni aku beli use je. Dekat dalam aku punya grup WhatsApp, grup WhatsApp RC ni, ada yang nak jual. So untuk remote T8196A, Propo. So makna bila pakai remote ni, kita boleh laju ataupun slow lah. Lepas tu nak corner pun boleh corner sikit ataupun corner banyak. Lagi best lah. So untuk servo SPT 12 kilo. Ni receiver dia sekali dengan remote tadi. Untuk ESC biasa je, AJL 6860 RTR. Nampak cantik kan. So untuk motor pakai stok je lah. Ni stok daripada Wing 2, asal daripada kereta ni lah. So jom kita test. Kita try motor dia dulu. So bila pakai remote ni, kita tekan sikit, dia slow, dan habis dia laju. So try servo pula. So bila corner sikit, dia corner habis. Lagi best lah. Jadi barang-barang ni aku akan install dekat chassis ni, chassis Wing 2. Yang ni model paling baru. Ada suspension. Jadi barang-barang ni, barang-barang elektronik dah buang. So bracket-bracket ni ada yang kena buang lah, kena potting sikit. Lepas dah siap potting, kita akan install barang-barang ni lah. Motor pakai stok je, dia jaga gearbox. Okay, ni stage 1 lah. Stage 1 kita pakai motor stok dulu. Nanti kalau ada model B, kita tukar motor pakai brushless dengan ESC brushless lah. Baru laju. So sekarang ni aku nak potting dulu bahagian chassis ni. Jom sana guys.
Okay guys, so settle potting. So bahagian sini buang. Lepas tu kat sini buang juga. Okay, semua dah ngam. Lepas tu bahagian sini dia ada stopper kat sini. Okay, stopper kat situ. Di sini ada stopper. Sini pun aku lay kat. Bagi angle dia boleh banyak sikit. Kan, baru best. Dah drift. Okay, so aku dah custom juga barang-barang akalik. So ni yang kecil ni, sebab kat sini kan dia ada timbul sikit kan. Aku malas nak potong ni, nak potting ni. Potting ni dia berlubang pula. So aku tambah satu plate kat sini. Jadi bila kita letak servo ni, dia ngam lah. Lepas tu boleh screw satu screw kat sini. Memang ngam-ngam kat sini. Ni memang sedia ada. Screw kat situ, double tick kat bawah. Untuk satu lagi ni, yang ni bracket bateri. Sajalah buat cantik sikit. So bateri kat sini. Tak kat sini kan. Boleh screw. Tapi screw panjang tak ada lagi. Nanti kita akan cari screw yang panjang sikit untuk ikat ni lah, ikat bateri ni. Baru cun. Untuk ESC dengan receiver ni boleh gam je lah kat sini, pakai double tick. Untuk motor ni PMP je lah, sebab motor asal dia. Jadi sekarang ni aku nak pasang barang-barang dulu. Jom kita lain guys. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Okay guys, so akhirnya settle. So tapak bateri semua dah kemas dah. Ini buat pakai laser, laser cut custom. Lepas tu ni ini lidi basikal. Okay, diikat kat situ. Dia screw dia tu kan. Lepas tu puntai kat situ. Buat kemas lah. Yang ni pun lidi basikal. Lepas tu tambah stopper. Bukan stopper lah, spacer. Spacer guna akalik. Cun-cun. Yang ni steering ni, ni biasa RC pakai lah. So ni servo. Servo ni tadi jenuh kat lah nak custom dia. Akhirnya dapat lah setting yang cun. ESC, receiver, motor je pakai standard. Motor ni kalau upgrade besar sikit aku rasa lagi padu ni. Tapi untuk stage pertama ni kira okey lah kan. So jom kita test. Okay. Nak slow balik. Slow. Laju. Laju. Untuk kelajuan dia ni aku rasa tak laju sangat, tapi untuk drift okey lah. Okay, setting servo pun cun. Simple lah. Servo ni ada gegar sikit, mungkin nanti aku akan tambah skru lagi lah, bagi lagi kuat. Kat remote aku dah setting dah. Dah setting dah bagi dia angle dia sedang-sedang je. Mungkin kena setting remote ataupun tambah lagi skru lah. Kat sini ada satu skru. Okay, ni memang ikat ke body. Kat sini kena buat dia punya apa ni, dia punya tapak skru lah, ataupun buat bracket. So overall cun-cun lah.
Okay. So petang ni ada fun drift. Aku punya kelab. Mana yang join lah boleh dapat stiker. Tengoklah petang ni kita test mesin. Tengok okey tak okey. Nak kata laju sangat tu biasa-biasa je. Cuma dia punya drift tu mungkin akan sedap lagi lah. So kejap lagi kita akan test dulu. Kalau semua okey, kita akan on lah petang ni. Petang ni tengoklah buat satu video dalam ni ataupun next video. Okay, jom kesalan guys. Okay guys, so sekarang ni kita nak test RCD Mac Toy Grade ni. Yang kita dah upgrade pakai sistem Propo lah. So jom kita test. Kita test drift. Dia punya drift memang lagi smooth lah. Sebabkan kita boleh control dia punya steering. Steering dengan kelajuan ni kita boleh control lah. Memang style guys. Dah macam main hobby grade. Dia punya angle pun kita boleh setting lah. Memang terbaik guys. Dia ada function brake tadi. Function brake. ESC ni ada function brake ya. Memang terbaik, puas hati. Ni stage 1. Kita pakai lagi motor standard. Nanti tengoklah. Kalau ada rezeki kita akan upgrade lagi lah. Jadi kalau korang suka video pasal RCD Mac ni, korang boleh like, follow dan share. Jangan lupa subscribe guys. Thank you. Jumpa dekat next video. Bye bye.